Tok tak tahu sejak bila gila khinzir mula berleluasa. Sejak bila wanita Melayu Islam hilang tali malu. Dulu maruah itu tinggi, kini dijual murah atas nama suka sama suka. Sungguh Tok hairan. Isteri orang, ibu kepada anak yang masih suci, boleh ketawa bercerita tentang check-in hotel dengan suami orang lain, seolah-olah dosa itu sekadar gurauan di TikTok dan Telegram. Apa? Azab Allah tu hanya dongeng pada kamu? Firman Allah itu cuma hikayat lama yang tak relevan di zaman moden? Jangan sesekali bermain dengan perkataan taubat, kerana setiap manusia ada satu kejutan pasti yang bernama kematian. Bayangkan, rohmu dicabut, tubuhmu kaku di hadapan Allah yang Maha Adil. Malaikat membuka kitab amal, dan yang terpampang hanyalah dosa atas dosa. Apa yang kau nak jawab, wahai manusia yang hilang malu? Jangan kerana segelintir manusia khinzir, seluruh umat yang taat turut diseret ke lembah azab. Dan wahai orang alim, cukup-cukuplah berceramah tentang rokok dan isu remeh, sedangkan umatmu sedang nazak dalam maksiat. Jangan takut kehilangan gaji dan pangkat, kerana yang patut kau takuti adalah kehilangan redha Allah. Jika malu sudah mati, maka manusia tak lagi layak dipanggil manusia.